minyak dijangkakan stabil pada harga 60 sehingga $75 sebabkan risiko lonjakan geopolitik. Permintaan global pun agak sederhana dalam 700,000 barrel per hari sahaja. Bekalan pun agak selesa dan OPEC Plus beransur-ansur menambah output. Kat sini kontrak micro gold yang bersaiz 100 barrel dengan margin $700 dan tick size $1 adalah ideal untuk pelabur runcit. So ni comparison lah di antara standard contract dengan micro contract. Size contract standard 1000 barrel, micro contract adalah 100 barrel, tick ataupun nilai dia adalah standard $10, micro $1, margin untuk standard 6,900, micro $700. Kan? Kalau tuan-puan trade standard punya kontrak, liquidity dia memang tinggi lah. Tapi micro ni untuk pendedahan kos rendah dan saiz yang fleksibel. Tuan-puan hanya perlu $700 sahaja. Dan kontrak ni berdagang 23 jam di CME Global. Jadi pemacu harga untuk minyak ni pertama sekali adalah permintaan lah, demand lah kan. Jadi pertumbuhan sederhana di Asia, China dan India dan juga musim pemanduan di Amerika Syarikat. Jadi harga dia akan naik lah sebab daripada musim panas dekat US ni sampai ke Easter ke apa kan, dia akan memandu tau. Jadi bila dia, sebab dia pengguna minyak yang terbesar di dunia, jadi bila dia memandu kan, rakyat-rakyat dia memandu, dia akan menambahkan permintaan minyak lah. Yang kedua berkenaan dengan bekalan, shale Amerika Syarikat ni berada di paras tertinggi terbaru. Dia memang output paling tinggi lah. Dan OPEC Plus menambah lebih kurang 500,000 sehingga 1 juta barrel setiap hari menjelang Oktober 2025. Faktor ketiga, stok dan inventory. Simpanan global bertambah 3 bulan berturut-turut namun masih di bawah paras 2024 lah. Tambah 34 juta tong pada Mei 2025. Tetapi kurang 4% di bawah purata 2024. Yang keempat adalah berkenaan dengan volatility. Implied volatility 1 bulan puncak 50%. Kan? That mean perubahan harga tu kan, implied volatility tu dah naik lebih daripada 50% disebabkan oleh Iran dan perang Iran dan Israel lah. Selalunya secara normal dia punya volatility ni lebih kurang 25 hingga 30% sahaja. Jadi risiko untuk minyak mentah ni pertama sekali adalah kemelesetan ekonomi Amerika dan juga European Union lah. Jika berlakunya kemelesetan ekonomi, permintaan merosot dan harga disasarkan hanya $55. Yang kedua adalah jika Apex melonggarkan disiplin ya, kan, dia keluarkan lagi banyak minyak, ini menyebabkan lebihan bekalan dan akan menyebabkan harga jatuh. Yang positif pula, pertama, jika konflik di Timur Tengah kan ataupun ada sanction di Iran, ini akan menyebabkan harga melonjak ke $80. Kedua, jika Fed beralih ke dasar yang lebih longgar, USD menjadi lemah dan minyak makin menguat. Yang ketiga adalah pengisian semula Strategic Petroleum Reserve SPR Amerika Syarikat. Ni dia isi balik dia punya simpanan kan. Bila dia start beli tu, harga minyak akan naik lah. Okay, so ramalan harga. Untuk bullish senario, harga mungkin boleh ke $80 hingga $85. Tapi kebarangkalian dia hanya 25%. Dia punya base case dia mungkin di antara $65 ke $75 dengan kebarangkalian 50%. Manakala $55 hingga $60 lah. Okay. Jadi cadangan tindakan gunakan micro crude oil punya kontrak untuk posisi kecil, satu kontrak saja kan.
Strategi kedua adalah untuk hedging, beli apabila laporan EIA menunjukkan inventory jatuh, jual apabila berlakunya lebihan minyak tu. Yang ketiga, pengurusan risiko. Hadkan kerugian kurang daripada 10% equity per posisi. Kat sini saya nak cadangkan tuan-puan untuk memulakan dagangan bersama saya, buka akaun dengan saya di Apex Security. Kita ada bonus kepada tuan-puan. Pertama, brokerage yang ultra rendah, FCPO hanya RM9 per side. 1 ounce gold, emas 1 ounce, USD 2.8 untuk intraday, USD 4.8 untuk per side untuk overnight. Untuk mini crude, USD 3 per side untuk intraday, USD 5 per side untuk overnight. Kalau tuan-puan buka akaun dengan saya, pertama tuan-puan akan dapat akses seumur hidup percuma kepada indikator strategi AQ Futures di TradingView. Tuan-puan hanya perlu melanggan TradingView dan juga melanggan real time price feed lah. Lepas tu tuan-puan boleh dapat one-on-one coaching support 100% percuma, no problem. Online boleh, offline boleh. Just message saya bila harinya, insya-Allah kita boleh berjumpa. Kalau tuan-puan di Lembah Kelang, boleh jumpa saya di Shah Alam. Kan, saya juga ada tim di Gambang, di Kuantan Pahang, di East Coast, ada juga di Ampang seorang, boleh jumpa. Lagi satu, webinar analisis pasaran berkala. Kan, kalau kita ada buat webinar, saya akan jemput tuan-puan. Dan kita ada komuniti WhatsApp lah, kita ada grup WhatsApp. Jadi cara paling mudah untuk tuan-puan mendaftar adalah tuan-puan type AQ Open ke 0134229155 dan tuan-puan akan mendapat borang dan panduan pembukaan akaun. Type saja AQ Open ke nombor saya dan tuan-puan akan dapat harga borang dan juga panduan macam mana. Sekali video YouTube macam mana nak mengisi borang.